tallahi la akidanna asnamakum ba'da an tuwallu mudbirin. Dia kata, demi Allah pun aku akan nak menipu atau mengkhianatkan berhala-berhala puakmu hada sembahmu ni lepas pada puakmu pergi tubik pada hari raya, ralik hari raya tubik sekali pada calong lah bahasanya. Puak-puak agama Nehrus zaman tu agama sembah berhala. Dia pergi gak pada sekenak makan minum decok gapo sukaria lah. Nabi Ibrahim orang hajak dia juga pergi, tapi dia kata ia ni sakit. Inni saqim, kata aku sakit. Dah ya tak ada sakit kali. Nabi Ibrahim tu ada satu hadis daripada Nabi SAW yang menurut Abu Hurairah kata, Nabi Ibrahim tu tidak biasa bohong melainkan 3 tempat ya bohong. Ya bohong ni maknanya gambar ya bohong. Satunya dia kata bal fa'alahu kabirahum, nanti setagil lagi. Yang keduanya inni saqim, baru hajak dia tubik sekali pada ramai-ramai celong bahasa jahiliah lah. Ya tak apalah, ya ya tak sihat ya tak. Padahal ya sihat, Allah Taala tahu tak ya sihat. Nah, dia orang muda lagi. Nah, lalu pada mau tubik dia pun cari kapak besar, dia putus berhala. Allah Ta'ala kuasa nak uya tu putus berhala. Bagilah tu kita nak ketiru tak boleh zaman learning. Zaman learning bukan zaman Nabi Ibrahim dah. Zaman Nabi Ibrahim dia seorang orang Islam. Seorang dia klik seorang dia. Inni wahidun fil ardi wa anta wahidun fis sama'i Allah. Nah, ya waktu mana orang nak bakar dia tu ke, lepas dia tebal berhala dah. Jadi tak ada merusak pia, ya seorang tu buat pak tu tak ada pia ada sakit hati gapo dia. Semua tu pakat lawan dia belakang. Tak supaya zaman lah ni kalau kita buat sini orang balah di Amerika, orang balah mana ya penyakit tu banyak zaman lah ni. Mudarat lebih banyak pada apa dia faedah. Zaman Nabi Ibrahim Allah Taala izin, di antara sebabnya dia seorang lah dunia ni beragama Islam. Lain kafir boleh cing. Allah supaya lik bitai tengah gelap. Bitai bah tengah gelap ni kau nampak cahaya dia. Kalau tengah hari hingga sikit tak nampak mana. Lalu tu faja'alahum juzaza, dia pun Allah Taala izin pada dia ambil kapak tebal sekor habis berhala tu. Juzaza ni makna jadikan satu karakter jadi sepakai api duk tambung itulah. Ni katak dia nya godel dia selawat habis. Pada mana duduk beraya di padang ni ya seorang dah tinggal di kapung tu, lain negeri lah. Ada satu raja nama Namrud. Illa kabiran lahum, malaikat berhala besar bagi mereka itu sekor. Berhala besar dan celah-celah berhala Allah tu besar sekor. Pasal dia mana-mana belah tu ada besar sekor, balik lahna-lahna belah tu, wak mana-mana belah tu lah. Dia ambil kapak tu ketak di tangan berhala besar tu. Menurut satu hadis yang sahih, nah atau tafsir daripada ulama yang benar, yakni as-sanamul kabir indahum faragha alaihim darban bil yamin, godar dengan tangan kanan dia tu. Nah, ala ila zakaru annahu wada'a al-qudum fi yadi kabirihim la'allahum ya'taqiduna annahu huwa alladhi ghara li nafsihi. Ini tafsir. Nah, gapo dia ya tak kapak di tangan berhala besar tu. Ya nak wipuat tu pahal katanya berhala besar lah takir anak laluh tu. Ya berdeki duk sembah apa budak haluh. Sembah aku seorang jadi. Jadi dia nak pergi kepada tu hasar jugaklah. Sembah apa ramai tak bedah apa sembah aku seorang jadilah. Jadi berhala ni alawat, berhala besar alawat lah. Jadi ahli tafsir lah tu dah. Ahli tafsir lah tu, Ibn Katsir tafsir lah tu. Nah, ya alawat kah ya hati malak tak apa kah ya pak air beradang tu. Ya tak lah orang sembah ada lapis lalu ni. Tak ada pasal apa sembah tak pakai apa lalu. Aku seorang jadi. Mana dia mikir ya ada cara nak tibuk ya, ada cara dia nak berdakwah lah tu. Nak dakwah. La'allahum ilaihi yarji'un. Mudah-mudahan mereka itu puak-puak ahli kapur dia klik bergaya tu tengok benda duk selerak. Kerana ni berhala kita beli cing selerak ni.
Tengok-tengok kapok dia tangi hak besar tu. Jadi nak ipah kata beralah hak besar ni alawak sungguh makan habis anak-anak. Nah jadi atu ya dak nak situ. Nah ya dak nak situ. Nak ipah lah tu lah. Bahaya lari lah ya duk suku wak tak tahu kat kampung. La'allahum yarji'un. Mudah-mudahan klik ke situ lah. Jadi we come talk. Jadi nampak come talk. Kata mana ni? Buat apa ni? Ni kapok duk tangi hak besar dah. Mana hak besar ni lah godeh habis ni. Kalinya godeh apa? Ustaz tak ada godeh yang benda apa. Jadi lagi banyak kaya. Suti atas tu banyak ikau burung dia boleh. Dia boleh buat tafsir banyak benar. Qalu pok-pok dia klik mari. Tengok berala selera habis tu. Man fa'ala hadza bi alihatina? Siapa ni awak ni dengan berala dengan Tuhan-Tuhan kita belakang ni? Siapa dia awak kena Tuhan kita? Oh Tuhan kena awak kena juga buat dia boleh kira sungguh ni. Nah, jadi puak dia terlupa tu Tuhan kan boleh buat nak demo ni nah. Dia terlupa buat dia. Siapa dia buat ke Tuhan kita lah ni? Sia ke Tuhan kita. Awak nak kata sia ke Tuhan lah ni. Nah. Innahu la minaz zalimin. Sungguhnya dia ni tak jauh sungguh. Zalim ni. Orang zalim cerak ni buat benda ni. Buat apa Tuhan dia ni? Nyanyi ke Tuhan dia terbalik belicing. Nauzubillahi min dzalik. La haula wala quwata illa billah. La ilaha illallah. Jawab ni puak dia ada seka dua bersaing duk saing dengan Ibrahim, duk dengar-dengar Nabi Ibrahim apa ya kata qalu. Puak dia jawab sami'na fatan, kami duk biasa dengar seorang muda yazkuruhum, orang duk sebut puak dia lah, duk menyebutkan mereka itu. Orang muda ni biasa duk sungguh kata nak tibuk berhala kita, nak tibuk Tuhan kita. Yazkuruhum ni mana duk biasa sungguh. Hong ni itu berhala. Dia kata puak kami biasa dengar. Satu hari dia biasa kecek, dia kata tallahi la akidanna asnamakum ba'da an tuwallu mudbirin, dalam ayat yang ke-57 bukan? Dia kata wallahi, dia kata sami'na fatan, kami biasa dengar seorang lelaki yazkuruhum, selalu duk menyebut-nyebut berhala kita, Tuhan kita. Yuqalu lahu Ibrahim, dinamakan baginya Ibrahim. Ibrahim orang dak panggil Ibrahim dia. Dia tu dah ni nampak ni. Dia biasa sebut lah, dia kata dia nak tibuk Tuhan kita. Yazkuruhum makna gitu. Qalu, puaklah pergi dabar kata, fa'tu bihi ala a'yunin nasi la'allahum yashhadun. Pergi cari mana Ibrahim mana kak? Wari pakat tak dapat ramai-ramai ni, pakat tengok menyaksi. Mana menyaksi kata Ibrahim ni wak sungguh lah kau mana patut gak nak turun denda lah kepada Ibrahim ni. Lalu tu dia ambil Ibrahim mari. Puak-puak saya Nabi Ibrahim pun mari. Nah, ya tujuan dia nak orang panggil dah. Tapi dia tak seduk royak atau dia buat dak, baru panggil nak mari royak. Orang panggil mari ya jumpa raja. Orang mari. Suara dia. Allah, perjuangan masya-Allah sungguh. Suara klik-klik beragama Allah. Qalu, puak dia sabsuan lah. Sabsuan ni. A anta fa'alta hadha bi alihatina ya Ibrahim? Mungkah wak kena berala-berala Tuhan kami ni hai Ibrahim? Mungkah nak wak jadi gini selera abak ni? Sabsuan lah ni. Nah, fai kadi sabsuan ni. Qala, jawab Nabi Ibrahim. Dia tak ada kata aku tak buat. Dia kata bal fa'alahu kabiruhum hadza. Berkali hak satu dia alawat berkali itu hak besar dia tu nampak kapak dia ada tu. Berkali hak ning lah takih belicing turun bawah ni kata. Fas'aluhum in kanu yantiqun. Cuba fak mu tanya, pia awak cuba tanya tanya. Fas'aluhum, tanya oleh mu akan mereka itu akan siapa dia? Akan berala-berala hak mati dah hak hidup. Semua lah. In kanu yantiqun, kalau puak dia boleh kecek. Allah, sakit pala waktu dengar kata Nabi Ibrahim. Cuba tanya tengok dia pia awak. Tak sen tak boleh royak Tuhan. Allah, astaghfirullah wa atubu ilaih. Lalu tu fuak-fuak dia pakat setok star kata Nabi Ibrahim marilah tu. Faraja'u ila anfusih, maka dia pakat nunduk belaka. Pakat nunduk mikir fuak dia. Tanya orang mana tak kecek.
Jadi hak berhala hak hidup tak kecek apa telah. Nak tanya orang mana? Nabi Ibrahim kata kalau ya kecek pun tanya dia tengok. Dia kata ya wasa tahap 1 dah buat ah. Mun pun tanya tengok hak lana biar buat. Kalau aku buat tak apa, boleh tunjuk aku tak apa. Subhanallah. La haula wala quwata illa billah. Raja'u ila anfusihim, dia klik pakak mikir. Faqalu, ya kata kafsar wafat dia. Innakum antumuz zalimun. Mung orang zalim ni, hei puak-puak kita. Kena ke dia nampak ni? Mung zalim. Kita ni tanya ya tak kecek. Persembah apa dia aja. Summa nukisu ala ru'usihim. Pakak menunduk belakang, raja-raja pun menunduk belakang, mikir kena wahai Ibrahim Sutih. Lalu tu dia kata, laqad alimta ma haula yantiqun. Tu baik mesti nak murih lah. Mung tahu dah kata dia tak boleh kecek. Jadi tu baik yang diberih lah. Nak murih doa ni Nabi Ibrahim kata in kan yantiqun. Mung tahu dah tak boleh kecek, suruh apa aku tanyanya. Jadi siapa pak buku ni? Buku Nabi Ibrahim nak buku tu. La ilaha illallah. Lalu tu dia kata, qala, Nabi Ibrahim jawab, afata'buduna min dunillahi ma la yanfa'ukum syai'an wa la yadurrukum. Wa apa mudak beribadat kepada lain pada Allah akan perkara-perkara yang tidak beri manfaat sikit abuk kamu. Ke diri dia tak boleh manfaat. Orang nak godai dia tepih tak boleh. Lepas tu bawa godai yang nak oyak tapi godai tak tubik tak pandai. Tak ada pada sikit abuk semua apa dia. Tu dah. Wala yadurrukum, dan tak ada mudarat apa tengok. Tak ada mudarat apa, ya tak ada pun tak apa, pun tak ada mati apa, tak ada berhala pun tak ada. Tak ada mudarat dah. Kalau ada berhala pun mu sepening, tak ada pun sepening juga. Tak ada kata apa tak ada berhala mu nak hidup tak boleh kan? Tak la yadurrukum wa la yanfa'ukum. Pedah mu pun tak berhala. Mu sembah buat apa benda lah tu. Ayah duk nak situ tu. Mikir banyak, buat dia mikir. Kena Nabi Ibrahim kata. Ya duk nak kalau tak wahidkan lah ni, ya syarah tak terbit mana. Bayi wahidkan lah ni, nampak dah. La yadurrukum wa la yanfa'ukum syai'an. Tak ada beri padah ke muskil abuk dan tak ada beri mudarat kepada muskil abuk. Dia ada dengan dia tak ada mu sepening lah. Bangun buat apa? Sembah apa dia? Uffil lakum. Ui, ya tak jekah lah. Allah. Kuat tegah malak dia, tegah malak, masya-Allah semua. Uffil lakum, uff bagi kamu. Supaya kata satu apa dia tunjukkan perasaan katanya nyanyo buat mudak lah ni. Wa ma walima ta'buduna min dunillah, dan uff juga bagi orang, bagi berhala-berhala yang kamu sembah lain pada Allah Taala. Afala ta'qilun, apa mu tak mikir? Mikir, pakai akal tengok. Oh, jejak rapat cerak. Rapat cik dia jejak. Pernah bih pok-pok raja-raja, pok-pok pemimpin-pemimpin, orang panggil gedebah-gedebah, hulu balai raja semua tu pakak pernah habis kena bedai dia. Ni orang panggil bedai senjata ilmu pengetahuan. Dia pandai dia. Jadi masuk molek. Dia wak bukan nak putus tu, wak nak putus berhala dalam otak manusia ni. Bukan nak putus berhala tu tak. Putus berhala dalam otak manusia. Lalu tu kita tengok isi dia tak ada gaduh dak nu. Gaduh dalam manusia. Berhala tak apa, ya tak ada suruh sembah kali dia. Tak ada dua, tak ada bos apa berhala. Manusia ada turut berhala ni. Lepas tu kita tengok bahawa lah tu buat dia murih lah. Jahiliah ni dia tak biasa ada alasan yang boleh menang dengan Islam, tak ada. Lepas tu dia pergi ikut tulakin lah. Pergi basing nak gada, nak tapah apa tek menang pak itu lah. Lawan dia ke tapah lu. Dia tak ada alasan apa nak royak dia. Mula aku buat lah ni gini, tujuan gini. Budak-budak tak tahu dia tapah gitu ya. Qalu, jawab mereka itu. Puak-puak amal kapung kata, hariqu, bakar oleh muakan dia, bakar Ibrahim. So bakarlah. Wansuru alihatakum, tolonglah Tuhanmu ni, tolong Tuhanmu. Allah belah molek sini. Tolong Tuhan dia. Tuhan dia kena rebah belicing. Ada sekar ke tolong sekar, nama kenyataan hak ni sekar belicing pula. Wansuru alihatakum, tolong olehmu akan Tuhanmu.
In kuntum fa'ilin, kalau kamu tu reti dan nak buat benda ni, tolong dia. La ilaha illallah, la ilaha illallah. Itulah cara Nabi Ibrahim dakwah zaman tu. Ya sorang, kalau mati ya sorang, orang lain tak ada kena penyakit apa. Ya sorang. Di situlah raja terima seruan muan pracacon lah dah ramah ni. Muan pracacon mari duk senda suruh bakar Nabi Ibrahim. Raja pun kena turut ramah. Sebab ya tu raja kalau tak bakar Nabi Ibrahim, nyeprak tuang di orang apa pula, orang kampung prak tuang dia pula. Berhubung dengan Tuhan demo. Kena balas molek. Jadi nampak cerak dah kata Ibrahim wak sungguh dah. Dalam sop suan kedi saat ni nampak cerak molek. Halah dah lelek dia, tapi nyatakan Nabi Ibrahim wak sungguh. Lalu itulah pakak suruh orang semua berbulan-bulan hipung kayu api. Hipung kayu api orang semua tiap-tiap hari 10 keping supaya nak jadi nampak kata pakak. Ada pihak wasa nak sia, ada hari kayu api belakang ni. Ada wasa nak masuk Ibrahim, mau takut Ibrahim sorry apa takut. Bukan berani, raja-raja takut. Kehebatan orang Islam ni dapat kafir ni hebat. Sebab dia bersama Allah, kan? Allah ni Al-Wahidul Qahhar ni hebat. Jadi Allah, siapa bersama Allah nampak kekuatan dan hebat. Orang lain wala ramah pun ya kafir. Ada perkara syaitan ni takut, inna kaidan syaitani kana dha'ifa. Syaitan ni ya dhaif. Lalu tu pakak habis licin siapa orang-orang duk sakit pun cari kayu api wari juga. Takut raja murih tak wari. La ilaha illallah. Situlah Allah Ta'ala, Nabi Ibrahim dah mau ikat. Nanti nak capak lah api sekarang. Itulah Nabi Ibrahim tu, apabila cerita dia tu, malaikat Israfil, malaikat kepada Mikail mari. Kata, hey Ibrahim, nak tak kata, aku ni nak tu hujan. Hujan dia api tak nyala, dia mau tak usah bakar, tak dibakar, dia api tak nyala. Sebab dia ni tukar waktu hujan, malaikat Mikail tukar waktu hujan. Nabi Ibrahim kan jawab kan, dia tengah duk tiar gantung dah, nak orang nak capak masuk. Nak capak nak masuk bukan main-main dak. Wak galah, wak gapo ya panggil wak siding, wak nata nyetok naik. Lepas masuk tengah. Api ya duk gelombang besar-besar, auzubillah min dalik. Celah tu malaikat hujan mari. Mun nak dak aku nak tu hujan mapuh api mung. Ya tak kalau mung supaya ngaku juga sama-sama makhluk Tuhan aku, tak ada nak mung tolong aku. Situlah kita tengok tawakal pada Allah tu bulat, tak ada syirik dengan siapa, dengan malaikat pun tak syirik, dengan manusia sama telah. Ya kata kalau mung supaya ngaku, aku tak ada nak pertolongan malaikat dari Allah Tuhan aku. Tuhan aku ada, Tuhan aku duk tengok. Dia nak lah mana ikut dia. Apa mung makhluk supaya ngaku, tak apa, mung jalan kewajipan mung. Tak ada nak suruh dak lah, tak ada minta tolong, jangan minta tolong hamba. Ni sedak sini. Sinilah tempat hak bulat malak. Kita hati kita tak sapa situ, email kita tak sapa. Dah siapa pia bergaduh sabuk beragama. Dah siapa pia bergaduh minta supaya manusia ada kuasa. Minta ibamu tak saya mati. Dah siapa pia gaduh dia gaduh dia setak dah belaka. Nabi Ibrahim tak ada setak sikit apa. Setara malaikat duk kum hujan mari, ya tak aku mung kau tak ada nak kamu. Aku nak pada Allah Taala sah. Bak mung supaya aku sama makhluk. Malaikat makhluk, aku pun makhluk. Dia sorang dah, tak ada dia boleh tolong dia. Itulah. Kita tengok perjuangan manusia tu beri bulat sungguh-sungguh tawakal pada Allah Taala. La ilaha illallah. Mak pak dia pun lawan dia belaka. Raja sedap benar wak.
Tak ada piaduk oleh dia. Seorang hamba tak piaduk oleh dia. Seorang dia ni awak boleh. Lalu tu Allah Ta'ala masuk campur yang manusia lain tak kuasa. Tak ada rabuk dalam dunia ni Allah Ta'ala buat. Dia katakan qulna, Allah Ta'ala perintah. Kami itu sang. Allah Ta'ala sang kepada dia. Ya nar, hei api. Api ni makhluk dia juga. Ya panggil api tu, api hendak nyala lu banyak tu. Ya nar, hei api, kuni bardan wa salaman ala Ibrahim. Jadi olehmu akan sejuk dan sejahtera ke atas Ibrahim. Nyata lah. Kamsang tu baik 3 patah. Kunu bardan wa salaman ala Ibrahim. Habis. Lepas gelung masuk dalam api. Api dia sejuk. Bukan sejuk siapa tangga mati tak? Salam, sejuk bahasa salam, sejuk bahasa sejahtera. Kata ulama, kalau tak ada kata salaman boleh dimati kat Ibrahim hari itu. Tapi sejuk bahasa salam, bardan wa salaman ala Ibrahim, kata Ibrahim. Sejuk serta sejahtera, sejuk selamat. Sejuk ni main dengan dia, cuba kita duduk lah 7 jam dah sejam mati kita. Nah, sejuk ni pun mati juga, neraka sejuk pada. Tak nak duduk tak boleh. Gok sejuk ke boleh gok pasal duduk stars dah 2 jam mati orang tu. Pasal sejuk. Sejuk ni pun satu penyakit juga. Bukan panas saja tak penyakit, sejuk pun penyakit. Tapi ini sejuk yang sejahtera. Allah Ta'ala kuasa api itu hak panas dia sejuk. Tukar boleh. Lepas tu kita tengoklah cerak molek. Hari ni tujen tu gapo tujen tu? Api lah tu. Tujen cuba mampu api. Ada tujen. Peti sejuk tu api dah. Tapi api wak dia sejuk. Nah, nampak dah tu? Nah, ni segi orang panggil segi orang saintis hari ni. Dia ambil sini Allah Ta'ala kuasa wak api itu, itu baik sejuk. Masa dulu tak ada benda lah ni. Masa belum ada tujen tak nampak orang ni. Baru ada tujen nampak. Sini bardan wasalaman itu baik juga dalam kenyataan hidup manusia. Tak ada pelik apa, Allah Ta'ala kuasa benda lah tu. Manusia boleh cari ilmu siapa proses api dia sejuk. Jadi puak dia yang kira suka hati pakai suklah cerita kita ni. Nah, suk cerita kita pakai serenok belaka fok pemimpin-pemimpin hulu balai gapo. Sakit sangat. Tapi dia takut lagi, takut. Bukan tak takut, duk serius menurut sejarah, menurut apa ada dalam sejarah. Raja-raja sendiri pun jadi serius. Nabi Ibrahim dah api dah. Mati dah dalam perhitungan dia. Tapi duk serius. Serius ni tak habis. Lalu tu lah bawa mampu api malak Nabi Ibrahim jalan ngongek tu baik. Subhanallah, Masya Allah. Subhanallah, Allah Ta'ala menyelamatkan. Jadi puak dia mengiling pala. Berapa dia tak biasa tengoklah sejarah. Hari ni pun tak ada sejarah lah tu. Puak dia berjalan api tu pun jalan lapak-lapak gitu ya. Nampak tak jalan api ya. Tak lama berjalan api ada. Cerita berjalan api setahun sekali buat dia ni. Berkali semak kan Nabi Ibrahim juga oleh puak dia ni. Tu pun menecu gitu, sampai akhir tu jangan main dengan dia api ni. Tapi cuba Allah sungguh kacau. Nah, Nabi Ibrahim dak. Supaya bukit kayu api. Lepas masuk dalam kayu api tu. Oh, lek sana mati 1000 kali mati kan nak kira sungguh. Tapi api anak habis. Tu baik ya. Jalan ngongek dapat pun ramai-ramai. Itulah kuasa Allah yang berkata, kuni jadi olehmu api bardan wa salaman ala Ibrahim. Lalu tu Allah Ta'ala kata wa aradu bihi kaidan. Puak-puak dia tu pakat duk pisah jadi Ibrahim tu cuk lakang lah. Tapi faja'alnahumul akhsarin, maka kami jadi mereka itu sebagai orang rugi. Kami jadikan puak-puak Namrud dan puak kaum dia tu sebagai orang rugi. Ibrahim tu baik nyala ngok.
Klik rumah dia tamada, tak ada carik sikit abuk. Baju tak ada carik, kain tak ada carik. Masya Allah, alhamdulillah. Itulah wa najjaynahu wa lutan ila al-ardi allati barakna fiha lil alamin. Tekah itulah dia tu. Nah, Nabi Allah Taala kata kami menyelamatkan Nabi Ibrahim dan Nabi Lut. Ini Nabi Lut di kawasan lain sikit. Nah, kepada bombing. Lepas dia tu kata Lut masuk Islam. Lut seorang ya masuk Islam. Tak ada pihak masuk Islam seorang habuk, melainkan Lut lepas tu isteri dia. Lepas pada tubik mukjizat Nabi Ibrahim katanya tak terbakar oleh api tu. Puak lain kufur situ. Orang nampak ada menurut ahli sejarah, tapi tak berani masuk Islam, bunuh diraja. Nampak boleh turut sungguh orang bersanding. Percaya, kita kena percaya dah kata ya bara dia buat ni betul. Beralah dia beli cerita, tak ada gana-gana dia. Api bakar pun tak masuk bakar. Panaklah mana lagi? Tak masuk Islam situ. Orang ada Tuhan katuk pintu hati dia. Tak masuk Islam. Mukjizat ni sebagai satu sebab untuk Tuhan turun bala lepas pada tu ya. Tak masuk Islam. Tak masuk Islam. Wa aradu bihi kaidan faj'alnahumul akhsarin. Nabi Ibrahim pun minta di pindah. Tak boleh duduk dah situ. Duduk situ lagi tak ada mau ke lain pula. Tak boleh nak dakwah. Dia tak takut mati, takut nak dakwah tak boleh. Itulah yang tu baik mari pergi kepada Mesir. Itulah satu hadis. Satu hadis saya nak baca satu hadis dia kata. Jadi Nabi Ibrahim bohong 3 kali. Bal fa'alahu kabiruhum hadza. Ya royak, dia kata siapa bunuh ni berala-berala Tuhan belakang siapa mung kan bunuh. Dak ya tanung ya ta. Tengok kapak duk tangan dia ni kata. Situ tu soal supaya bahang dah. Tapi ya bahang tujuannya nak itu baik lakang ni. Kalau tak bahang belah tu, mana tak ada lakang. Itulah di antara cedera Nabi Ibrahim tak boleh lawan Nabi Muhammad tu sallallahu alaihi wasallam. Dan siapa pergi orang gapo dia, orang minta syafaat dari akhirat esok ya ta, aku tak boleh, aku berdosa, ki saya orang tak dosa sikit abuk, iaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Begitu dah. Itu Nabi Ibrahim, ya ulil azmi dia ni, masuk dalam VIP 5 orang, VIP 5 orang. Nabi Muhammad, Nabi Ibrahim, Nabi Nuh, Nabi Musa, Nabi Isa. Ni 5 orang di kalangan VIP, hak sujud di kalangan Nabi. Ulul azmi minar rusul dia panggil. Ulul azmi minar rusul tu ialah Nabi Musa, Nabi Nuh, Nabi Ibrahim, lepas tu Nabi Musa, Nabi Isa, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ni puak kedabas sekali di kalangan fuak Nabi sebanyak 313 orang rasul. Nah 124,000 Nabi salawatullahi alaihim jami'a. Nah.